Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan markah dan kedudukan para peserta Gegar Vaganza 12 minggu yang kelima. Untuk minggu yang kelima, markah-markah para peserta agak merudum sikit berbanding pada minggu yang keempat. Dan untuk minggu yang kelima, Iskandar Ismail masih menjadi juara untuk minggu yang kelima selepas mengekalkan kejuaraannya pada minggu yang keempat baru-baru ini. Untuk minggu yang kelima ini, Iskandar mendapat markah 74.50% di tempat yang pertama. Di tempat kedua pula, Mendua dengan 67.25%, sama dengan Nubahan di tempat yang ketiga 67.25% juga. Kori di tempat yang keempat naik mendadak pada minggu ini dengan 66.25%. Kemudian Ruri Republic dengan 65.25%, Precious dengan 65%, kemudian Mark Adam dengan 64.50%, minggu ini jatuh sikit. Kemudian Krisha dengan 63.75%, Mel Sakura di tempat yang ke-9 dengan 63.50%, Shay di tempat yang ke-10 dengan 59.50%, manakala Rahmat Eka Matra mendapat markah 56% sahaja. Nampak pada minggu ni para peserta telah berjuang dengan sangat baik untuk persembahan minggu yang kelima. Mereka semua keluar daripada kepompong mereka untuk mencuba mendapatkan markah yang tinggi dalam persembahan mereka. Dan kita tengok memang persembahan pada minggu ni memang lain daripada yang lain, dan mereka berjaya buktikan mereka merupakan seorang penghibur terbaik yang ada dalam industri kita. Jadi untuk fans-fans Gegar Vaganza, bagaimanakah pula dengan senarai lagu Gegar Vaganza minggu yang ke-6 nanti? Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Sebab apa? Aku akan update dari semasa ke semasa berkaitan dengan senarai lagu dan juga Gegar Vaganza 12. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.